Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasina Abu Hassan dalam Lensa @TV Rela. Yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli bin Yaakob, Ketua Pengarah Rela telah mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri di Putrajaya. Kunjungan ini merupakan sesi pengenalan rasmi sejak beliau menyandang jawatan sebagai Ketua Pengarah Rela yang baharu. Dalam pertemuan tersebut, YB Menteri turut menitipkan pesanan dan amanat kepada Ketua Pengarah Rela mengenai hasratnya dalam mengukuhkan peranan Rela untuk sentiasa setia berbakti kepada rakyat. Semoga kepimpinan baharu ini terus memperkasakan peranan Rela dalam masyarakat. Program Madani Rakyat Negeri Perak 2026 sekali lagi mendekati rakyat dengan pelbagai pemakatan kerajaan secara terus dan menyeluruh. Kali ini, Negeri Perak menjadi lokasi pilihan dengan pelaksanaan program yang berlangsung meriah sepanjang 3 hari bermula 3 hingga 5 Mac 2026 bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Persiaran Meru, Perak. Reruai Rela Malaysia telah turut serta dengan menawarkan perkhidmatan gunting rambut percuma kepada pengunjung pelbagai lapisan umur sebagai salah satu pendekatan khidmat bakti rela yang dekat dengan rakyat selain pendaftaran ahli secara percuma kepada pengunjung. Inisiatif ini bukan sahaja memudahkan urusan rakyat, malah memkukuhkan hubungan antara agensi dan komuniti setempat. Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri bagi bulan April 2026 telah berlangsung dengan jayanya di Auditorium Kompleks Setia Perkasa 8 Putrajaya. Majlis ini turut dihadiri oleh kepimpinan tertinggi KDN termasuk Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela bersama warga kementerian. Dalam perhimpunan tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri telah menekankan cabaran semasa termasuk isu ketidaktentuan ekonomi global. Di samping usaha berterusan dalam menambah baik fasiliti serta kebajikan warga kerja. Majlis turut diserikan dengan pelbagai pengisian termasuk tayangan video, peluncuran inisiatif baharu serta penyampaian sijil kepada warga KDN. Majlis Ramah Mesra Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar bin Nasara, Timbalan Menteri Dalam Negeri bersama warga Rela Melaka telah berlangsung pada 17 April lalu dengan penuh meriah di Kubung Melaka. Majlis dimulakan dengan persembahan pembukaan oleh Pancaragam dan Kombo Rela Malaysia diikuti dengan acara rasmi yang menyemarakkan semangat patriotisme, persembahan, ucapan serta amanat kepada warga rela. Turut diadakan penyampaian sijil penghargaan dan sumbangan sebagai tanda pengiktirafan terhadap komitmen serta jasa bakti anggota rela. Majlis diakhiri dengan sesi ramah mesra dalam suasana penuh harmoni sekaligus mengeratkan hubungan antara kepimpinan dan warga rela. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela telah menerima sijil kecemerlangan sempena Majlis Anugerah Kecemerlangan tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 20 April di Hotel Marriott Putrajaya. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen dan kecemerlangan prestasi rela dalam mengukuhkan penyampaian perkhidmatan awam sepanjang tahun lalu. Sijil tersebut telah diterima oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela bersama barisan kepimpinan tertinggi kementerian. Sekalung ucapan tahniah juga diucapkan kepada Yang Berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Samsul Bahri Mohsin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela Malaysia yang telah turut menerima pengiktirafan kecemerlangan semasa perkhidmatan di KDN pada tahun 2025. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela telah menghadiri Majlis Perasmian Resilient Asia 2026 yang berlangsung pada 23 April di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Program ini telah berlangsung selama 3 hari bermula 24 hingga 26 April yang menghimpunkan pelbagai pihak dari dalam dan luar negara bagi membincangkan pendekatan baharu dalam pengurusan bencana berasaskan teknologi. Sepanjang program, pelbagai pengisian diadakan termasuk forum, pameran dan latihan simulasi. Penyertaan rela melalui inovasi Rela Petrokit turut mencerminkan komitmen berterusan dalam mengukuhkan kesiapsiagaan komuniti dan pengurusan bencana di mana
RPK adalah alat bantu yang digunakan oleh anggota rela semasa rondaan komuniti dan boleh digunakan sebagai alat bantuan awal semasa kecemasan. Antaranya, membantu memadamkan kebakaran kecil, pembaikan kecil di lapangan dan sebagainya lagi. Ketua Pengarah Rela telah mempengerusikan mesyuarat pengurusan tertinggi Rela bilangan 3 tahun 2026 yang berlangsung secara hybrid di Ibu Pejabat Rela Malaysia. Mesyuarat ini menjadi platform utama dalam menyelaraskan dasar, mengkukuhkan takbir urus serta menilai pencapaian dan agensi strategik jabatan. Turut diadakan sesi libat urus pelan strategik Kementerian Dalam Negeri yang diketuai oleh Yang Berusaha Puan Yusniza binti Yusof, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik, mewakili Setiausaha Bahagian Kementerian Dalam Negeri. Mesyuarat ini juga turut memfokuskan kepada isu-isu semasa serta tindakan susulan yang lebih berimpak bagi memastikan perkhidmatan rela kekal cekap, responsif dan berintegriti. Yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli bin Yaakob, Ketua Pengarah Rela telah menerima kunjungan hormat daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bagi membincangkan cadangan pelaksanaan caruman KWSP kepada anggota rela. Sesi perbincangan ini memberi fokus kepada mekanisme caruman yang bersesuaian, khususnya bagi anggota petugas tetap serta peluang penyertaan kepada anggota sukarela. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan rela dalam mengukuhkan kebajikan anggota melalui perlindungan sosial yang lebih tersusun dan mampan. Kerjasama strategik ini diharap dapat memberi manfaat jangka panjang kepada seluruh warga rela. Perhimpunan Bulanan Rela bersama Ketua Pengarah telah berlangsung di Pusat Latihan Rela Wilayah Timur Terengganu dengan kehadiran warga rela setempat. Dalam ucapannya, Ketua Pengarah menekankan kepentingan transformasi sistem kerja selari dengan perkembangan semasa termasuk penguasaan teknologi dan kecergasan buatan. Warga rela turut diseru untuk terus meningkatkan kompetensi diri serta mengekalkan integriti dalam setiap tugasan. Majlis turut menyaksikan penyampaian pingat, perkhidmatan dan watikah pelantikan sebagai tanda penghargaan terhadap komitmen serta khidmat bakti anggota rela. Tahniah diucapkan kepada semua penerima atas pencapaian yang membanggakan. Berikut adalah rangkuman info ringkas melibatkan Ketua Pengarah Rela dan pengurusan tertinggi sepanjang April 2026. Lensa Aktivi Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.